Assalamualaikum. Apa khabar rakyat Malaysia? Yang terkini tuntutan pengeluaran akaun 1 KWSP. Harap KJL luluskan segera. Ni satu isu yang sekian lama dah yang dinanti-nantikan oleh pecarung-pecarung KWSP. Jadi ramai sekarang ni yang kata perlukan duit untuk pertama untuk sara hidup lah, yang kedua untuk selesaikan masalah hutang, yang ketiga untuk membeli barang yang keperluan, dan untuk menampung kos yang semakin meningkat. Jadi perlukah kita nak tutup pengeluaran akaun 1 ni untuk KWSP? Harap KJL sekarang ni mempertimbangkan tuntutan rakyat ni untuk luluskan pengeluaran ini. Barang yang sangat penting. Sebab apa? Sebab sekarang ni ekonomi ni tak menentu. Tak menentu. Jadi akaun fleksibel, akaun 3 tu kebanyakan ramai yang kata baki tu kosong dah. Tak ada dah nak ambil. Jadi nak ambil mana PT duit ni untuk sara hidup ni. Baklah ni barang naik disebabkan oleh kenaikan bahan api. Kenaikan minyak petrol, kenaikan minyak diesel yang berterusan naik. Tapi memang KJL akan kawal semula lah. Sebab ni berikutan daripada konflik di Asia Barat. Betul tak? Jadi disebab oleh konflik ini, kita di Malaysia terkesan. Bila terkesan, yang melibatkan semua. Tak kira lah. Sebab harga barang naik. PMX dah berpesan kepada semua, pada rakyat Malaysia, yang bagi suruh harga akan menambung. Setara mana tak tahu. Tapi sekarang ni kita kena langkah-langkah yang pertama kena jimat. Kena banyak ke perjimatan. Kalau kita kata nak jimat minyak, kita hak ke perjalanan kita untuk yang jauh lah. Jika perlu saja kita pergi jauh. Kalau kita lekat nak berjalan saja, biar tak usah. Biar tak usah lah ni. Sebab lah ni ekonomi tak menentu. Harga barang semakin naik. Dan mungkin sekali lagi banyak syarikat-syarikat dah kira-kira tutup. Disebabkan tak mampu menampung keuntungan. Dan modal yang kata semakin ni . Jadi harap KJL dapat meluluskan dengan segera pengeluaran akaun 1 KWSP ni. Memang rakyat lama dah tutup ni. Lama dah tutup. Jadi haraplah tutup ini didengar oleh pihak-pihak di blok KJL. Di pihak blok Perbakir pula usahalah untuk biar berjaya tuntutan ini berjaya diluluskan oleh pihak KJL. Kami rakyat Malaysia kepada pihak KJL dapat mempertimbangkan tuntutan pengeluaran akaun 1 KWSP ni. Harap KJL luluskan segera. Hadirin rakyat Malaysia, jangan lupa tinggalkan komen dan jangan lupa subscribe channel saya ni, like dan share seluasnya. Sebab siapa kepada pihak KJL, kepada pihak-pihak Perbakir, biar lebih meluas video ni akan tersebar. Harap-harap gapo usaha kita ni akan didengar oleh pihak KJL, pihak yang berwajib. Yang usaha NGO ko. Lupa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi